So hari ni guys, bersama saya Pasang Badan bersama Mariam ataupun Mayes. Okay, so Mayes, look hari ni tengok. Right. Wah, nice. Okay, kita start daripada atas. Topi lah. Topi daripada mana? Topi ni daripada rumah. Huh? Melindungi saya daripada sunshine sebab saya jarang-jarang pakai sunscreen. Jadi ni topi rumah lah. Alright. Harga dalam berapa? Tak tahu, harga daripada 7 keturunan dulu dah bagi, saya pakai je lah. Oh my god! Wow! Oh, lama topi ni kan? Alright, so okay, so kita start dengan baju. Saya tengok baju ni menarik. Ni baju kurung Cina. Dia nampak ni, dia baju kurung Cina tapi baju je lah. Kainnya dah hilang. Kain dah hilang. Okey, dulu anggaran harga berapa? Baju ni pun saya jumpa sebab kain dah hilang. Ni baju jumpa. Jumpa. So ni apa baju. Alright. So saya tarik dengan yang ni. Sarung kan? Sarung. Ni sarung. Sarung ni ayah saya bagi. Oh, bagi. Jenama Gajah Duduk. Yes, Gajah Duduk is the most brand yang paling banyak orang guna, betul tak? Harga dalam berapa? Harga dia ayah bagi kasih sayang. Kasih sayang maknanya semua almost dekat free lah. Ya, betul. Dia. Okay. So saya tertarik dengan bag tu kan? Ni boleh bag. saya tengok. Boleh saya tengok. Wow. Ni. Boleh saya pegang? Okay. Boleh. So bag ni, wow, nice. So ini kat mana? Ini barang recycle daripada tali guni. Jadi Tali kita saya guni, kain ni dekat 2 tahun lah. Alhamdulillah dah boleh pakai jadi bag. Average harga dalam? Average harga alhamdulillah recycle 3R percuma. 3R percuma. Alright, banyak kan baju free. Okay, seluar pula? Ni seluar. Saya pakai seluar silat hitam. Nak matching dengan baju lah sebab tak pakai seluar nanti risau kan kain dah hilang. Alright. Okay, anggaran harga berapa? RM79.90. RM79.90. Brand outlet. Alright, kasut. Kasut. Saya tertarik yang kasut bling-bling tu kan. Kasut jenama Buaya. Kalau bahasa Buaya, Crocs lah. Oh, Crocs. Right, Crocs. Dulu dia ada lubang-lubang ni untuk kaki saya bernyawa. Harga lebih kurang? Harga Crocs tu dalam, tak ingat dalam berapa RM20 kot. RM20. Right. RM20. Okay, so mostly saya tengok macam hari ni outfit ni, saya tertarik dengan satu benda lagi. Jam ni mesti yang almost yang paling mahal, betul tak? Betul. Ni paling mahal sikit. Rasa zaman sekarang susah nak cari. Brand apa? Ni brand daripada zaman prasejarah. Jenama tulang dinosaur. Jenama tulang. So dalam harga lebih kurang berapa? Harga dia ratus-ratus lah. Malu lah cakap. Alright. Right. Right, saja. Okay. Right, so korang tengok outfit. Nice kan? So kita next.